Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak korang terjumpa senarai kunci kebahagiaan rumah tangga yang viral dekat media sosial? Hari ni kita akan kupas satu daripadanya dan kita akan tengok apa sebenarnya mesej di sebalik senarai macam ni. Jom kita mulakan. Okey, soalan paling besar. Apa rahsia perkahwinan yang bahagia? Rasanya semua orang pernah fikirkan soalan ni kan? Nah, sumber yang kita nak kaji hari ni mendakwa dia ada jawapannya. Tapi jawapan tu datang dari satu sudut yang sangat spesifik, iaitu dari sudut pandang seorang suami. Jadi, teks yang viral ni menyenaraikan 5 kunci utama kononnya untuk kebahagiaan seorang suami. Jom kita bongkar satu persatu untuk faham apa sebenarnya yang cuba disampaikan. Baik, kita masuk bahagian pertama. Nampaknya tema besar untuk beberapa kunci yang awal ni berkisar tentang keintiman fizikal yang spontan. Dua perkara pertama dalam senarai ni, sangat spesifik. Pertama, isteri peluk suami tiba-tiba tanpa sebab. Kedua, isteri urut alat kelamin suami bila dia penat. Korang nampak tak corak dekat sini? Kedua-duanya adalah tindakan fizikal yang proaktif, yang tak diminta sebagai tanda kasih sayang. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian kedua. Tema dia berubah sikit, lebih fokus kepada inisiatif dan keterbukaan dalam soal seksual. 3 kunci seterusnya ni lagi direct. Isteri yang ajak berhubungan seks dulu. Suami dapat lihat isteri tanpa pakaian. Dan perbualan tentang seks sama ada melalui telefon atau mesej. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul kan, kesemua poin ni seolah-olah menekankan peranan proaktif isteri dalam mencetuskan keintiman. Jadi, bila kita kumpulkan ke-5 kunci ni sekali, apa corak yang mula kelihatan? Apa sebenarnya benang merah yang menyatukan semua perkara ni ya? Dekat sinilah kupasan kita jadi lebih menarik. Bila kita gabungkan semua poin-poin tadi, satu perspektif yang sangat-sangat jelas mula terbentuk. Ini bukan lagi pasal tindakan semata-mata, tapi tentang siapa yang jadi fokus utama. Korang perasan tak, setiap satu poin yang disenaraikan tadi, daripada pelukan spontan sampailah ke perbualan intim, semuanya berpusat pada satu benda je. Pengalaman, keinginan dan kebahagiaan si suami. Fokus dia 100% pada apa yang membuatkan suami tu gembira. Sebenarnya, benda ni ada istilah dia. Ia dipanggil perspektif unilateral. Maksudnya, ia satu cara pandang yang cuma ambil kira satu pihak je dalam satu hubungan. Ia seolah-olah pihak yang lagi satu tu tak wujud atau tak penting. Dan inilah mungkin poin yang paling penting dalam kupasan kita kali ni. Dengan tengok apa yang tak ada dalam senarai tu, baru kita sedar yang suara perempuan, perspektif isteri, keinginan isteri dan kebahagiaan isteri tu sendiri langsung tak diberi ruang. Hilang terus dari senarai. Semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting untuk kita fikirkan sama-sama. Terutamanya bila kita jumpa nasihat-nasihat perhubungan macam ni. Persoalannya mudah je. Kalau ini adalah kunci kebahagiaan untuk suami, habis tu di mana letaknya kunci untuk isteri? Dan soalan yang lagi besar, macam mana sebenarnya kita nak capai kebahagiaan bersama yang seimbang? Itulah persoalan sebenar yang patut kita renungkan.